Baik, kita masih lagi membicarakan hukum suami ikut cakap isteri. Hukum seorang suami takut pada isteri dia, ikut cakap isteri ni. Tambah-tambah kita berada pada zaman akhir. Kadang-kadang fitnah dunia ni menjadikan suami ini tunduk pada isteri. Fitnah apa? Fitnah ni maknanya ujian. Ujian duit, ujian wang, nak menyara keluarga. Maka isteri terpaksa bekerja. Bila terpaksa bekerja, mamailah suami yang tutup mata. Pejam mata sebelah, tengok sebelah. Bukan tak tahu benda tu tak boleh. Tapi atas alasan cari makan. Maka dibiarkanlah isterinya mendedahkan aurat. Dia kata, Ustaz, saya dedah aurat waktu kerja. Waktu balik saya pakai tudung. Waktu kerja saya buka. Suami macam mana? Suami kata, tak apa, cari rezeki. Tuhan faham. Saya tengok, tuan-tuan. Satu hari saya masuk tempat kapal terbang. Masuk dalam, bila masuk saya tengok satu perempuan pakai tudung, pakai baju kurung elok. Pergi masuk bilik staf. Saya lagi keluar pada bilik staf tu, pakai skirt pula dah. Dia masuk tadi pakai baju kurung. Bila keluar, duduk di kaunter, pakai skirt. Saya ni jenis gatai mulut, bukan gatai mulut. Tadi cantik masuk, pasal apa pakai macam ni? Waktu saya nak keluar. Dia kata ni uniform. Tak boleh pakai uniform macam tadi, yang pakai baju kurung. Tak boleh, bos tak bagi. Suami macam mana? Suami kata tak apa. Tadi suami hantar tadi. Nanti tadi suami kerja, ni ship saya masuk. Kesian tuan-tuan. Kesian. Sebab tu fitnah di akhir zaman ni, dia menjadikan perbuatan-perbuatan macam tu baik. Kalau nak harap gaji suami tak cukup, Ustaz, berapa sen gaji dia, saya terpaksa lah top up, nak beli susu anak lah, sewa rumah lah, apa lah. Itu alasan umum.